Hai, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Okey, malam ni kita nak share dengan korang kisah Ulik Mayang. Korang pernah dengar tak lagu Ulik Mayang? Ulik Mayang ni macam Ulik Mayang diulik, ulik dengan jala. Lagu dia macam tu lah. Tapi pernah tak korang dengar kisah di sebalik lagu Ulik Mayang ni? Untuk pengetahuan korang, Ulik Mayang ni berasal daripada masyarakat Melayu kita sendiri and berasal daripada Kuala Terengganu. Ulik Mayang ni sebenarnya lagu dikatakan ada unsur-unsur mentera yang ada semangat memanggil makhluk halus seperti bunyian. Korang dengar tak cerita asal tentang Ulik Mayang ni? Pada zaman atuk nenek kita dulu, diorang percaya lagu Ulik Mayang ni lagu simbol untuk keselamatan bagi orang yang nak pergi ke laut. So sesiapa yang menyanyi lagu ni, insya-Allah tak ada gangguan yang berlaku waktu diorang di laut and akan balik dengan selamat. Dan kalau diorang tak baca ataupun tak nyanyi lagu Ulik Mayang ni, kemungkinan besar dia akan diambil oleh bunyian. So dikatakan lagu ni ada unsur 7 orang bunyian. So ada satu cerita mengenai lagu ni. Ada seorang nelayan ni dikatakan dicintai ataupun ada bunyian ni suka kepada seorang nelayan lelaki ni lah. So family kepada lelaki ni dapati diorang lelaki ni pergi ke laut tapi tak balik, and ada seorang bomoh ni datang untuk membantu keluarga ni lah. Bomoh tu kata lelaki tu tak mati tapi diambil oleh bunyian, dan dia nampak ada 7 orang bunyian yang jaga lelaki tu. So disebabkan itulah munculnya lagu Ulik Mayang ni. So korang perasan tak lirik-lirik lagu dekat Ulik Mayang tu? Korang perasan tak ada 1, 2, and setiap lirik tu ada makna tersendiri, dengan sanggul, dengan wajah yang macam-macam lah. Dan menurut cerita juga, setelah bomoh tu menyanyikan lagu Ulik Mayang ni sehingga habis, barulah bunyian ni lepaskan lelaki yang dikatakan diambil bunyian tu. Tapi tak tahulah kesahihan cerita ni, wallahualam. Tapi lagu ni memang berhantu, guys. Korang pernah dengar tak ada sekumpulan budak teater yang tengah buat persembahan tiba-tiba kena rasut? Diorang budak-budak teater ni, dia tengah orang kata apa, asyik menari lah dekat pentas. Tiba-tiba muzik diberhentikan, and bila muzik diberhentikan, cikgu dia ni perasan ada 2-3 orang ni masih lagi menari dalam keadaan yang agak pelik, and lengang-lenggok dia yang menakutkan. And bila diorang dah perasan budak tu seakan-akan bukan diorang, budak tu terus jatuh and dirasuk. Selepas kejadian tu, mulalah sekeliling kena histeria, berjangkit-jangkit sehingga terpaksa meminta bantuan ustaz. Pernah viral kalau korang perasan. Lagu Ulik Mayang ni sebenarnya tak sepatutnya dinyanyi kalau korang tak begitu kuat. Sebab kalau korang nyanyi lagu Ulik Mayang ni, kemungkinan besar korang akan didatangi oleh sesuatu. So korang jangan cuba untuk nyanyi lagu ni bila berada keseorangan. Okay? Jumpa di next content, insya-Allah. Bye-bye.